Okey, kalau anda masih terfikir-fikir nak ambil MLTT ke MRTT ke, video ni khas untuk anda. Okey, yang saya dapat ni adalah MRTT MLTT yang ada dekat dalam Facebook dan Google. Saya download je. Sama juga yang macam ni, macam yang ini. Ini semua saya ambil daripada Google saja. Tapi point dia, MRTT MLTT ni adalah insurans perlindungan jika berlaku kematian ataupun cacat kekal. Dengan kata mudah, kalau katakan berlaku kematian ataupun cacat kekal bagi si penama, rumah tu ataupun polisi yang anda pinjam tu, pinjaman tu, siapa yang nak bayar? So pakai insurans MLTT dan MRTT ni akan bayar rumah tu. Bang nak tanya apa beza dia dan yang mana satu yang terbaik sebenarnya ni bang? Okey, dari banyak-banyak gambar yang aku jumpa, ini antara gambar yang paling senang lah untuk nak faham. So, kalau ikutkan daripada MLTT, MRTT ni, mudah faham, senang faham, MLTT ni dia mahal sikit untuk bayaran bulanan. Sebab apa? MLTT ni dia akan cover sekali rumah dan cash dapat juga. MRTT dia lebih murah sikit. Sebab apa? Dia hanya cover rumah sahaja. Dia tak dapat cash. Sebab apa? Perlindungan dia tu berdasarkan ini. Ini berdasarkan hutang, total hutang. Tapi yang perlindungan MRTT ni berdasarkan baki berapa hutang yang kita tinggal lagi. Kalau katakan amount tu yang tinggal RM150,000 saja, so dia akan lansaikan RM150,000 saja. Kalau yang ini, MLTT ni, RM150,000 saja lansai dan dia akan tambahkan juga dengan cash. Dan sebab kita hanya beli rumah, kita hanya nak fokus berapa monthly installment kita bayar dan apa yang kita dapat. Itu saja. So, dengan mudah faham, ini murah tapi dia hanya dapat rumah saja. Yang ini mahal tapi dia dapat rumah dan sekali dengan dapat cash. Soalan orang tanya, boleh tak saya nak tukar? Saya dapat offer MLTT tapi saya nak MRTT. Ataupun saya dapat offer MRTT tapi saya nak MLTT. Yes, jawapannya boleh. Yang pertama, yang paling penting adalah minta dengan bank. Banker lah maksudnya. So, Banker saya nak MRTT saja, saya tak nak MLTT. Dan saya nak 15 tahun saja, saya tak nak 35 tahun. Itu memang hak kita sebagai pembeli. Kita kena minta, kita boleh minta. Dan cara yang kedua, kita dapat offer MRTT tapi kita ambil MLTT dekat luar. Maksudnya macam ambil MLTT dekat Prudential ke Eastern ke. Masalahnya kalau ambil dekat luar ni, dia boleh buat tapi masalah dia adalah kita kena bayar dua kali. Maksudnya bayar dekat bank ansuran rumah, tapi yang kedua adalah kena bayar dekat Prudential atau insurans untuk kita bayar MLTT. Lah, ingat saya insurans ni semua sama je. Rupanya ada MRTT, MLTT. Habis yang MLTA tu, MRTA tu apa? Macam biasa daripada Google, ini. So, ada A dekat belakang, itu konvensional. Ada T dekat belakang, tu takaful. Senang. Mudah faham. Yang mana satu yang terbaik sebenarnya ni bang? Cara pilih yang terbaik, anda nak bayar monthly installment tu mahal ke atau nak bayar murah? Dan ataupun anda nak waktu